Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan akan dibubar pada 30 Jun ini. Sambil-sambil saya berehat meracun ya. Tadi saya ada tengok satu klip video. Tok Min mengatakan pembubaran Dun Negeri Sembilan bakal terbelam 30 Jun esok ni kan. Tapi saya bertanya lah sikit lah. Tok, copet sikit Tok. Buat 30 bulan 5 nah. Tuan tu agak kan. Ini ada saya nak bercerita sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bagi tahu lah. Nasihat saya kepada UMNO Negeri Sembilan khususnya. Sebab saya di Negeri Sembilan. Kalau nak melantik calon tu, kalau sekiranya pembubaran DUN jadi pada 30 Jun ni, kalau nak melantik calon, saya kawan, lantiklah calon-calon yang lahir di kawasan DUN tersebut. Situ. Lahir di kawasan DUN tersebut. Dan menetap di DUN tersebut. Bukan menetap di Kuala Lumpur, nak bubuh dekat Sorting. Bukan menetap di Johor Bahru, nak bubuh dekat PIP lah. Tak boleh. Kita nak yang menetap di DUN tersebut. Contohlah, DUN Palung. Selama ni Mustafa Nago anak peroka Palung 3 sebagai wakil rakyat kami di DUN Palung. Kami nak dia dilantik kembali. Kalaulah seandainya Datuk Mustafa tu ataupun Pak Mus nak dihantar ke tempat lain macam seperti MP Parlimen ke apa ke, lantiklah pengganti dia daripada DUN Palung itu sendiri. Biar dia anak muda pun tak apa. Kalau lantiklah orang luar, bakal kalah lah jawab UMNO ya. Tapi kami tak nak orang luar. Dah sorry. Dulu orang betul IK. Dia banyak duduk TK ya. Kan? Lalu lepas tu pula cuma Datuk Bahar, Datuk Aziz, Datuk Kamarudin, itu penduduk Palung. Lepas tu orang luar. Lepas tu naik pula tu Pak YB Pak Mus orang Palung. Kita nak orang Palung. Kalau lantik orang luar, kalah. Sebab hari tu mana dia nipih ya. Kan? Yang kedua, mana bakal calon, mana calon-calon, mana YB yang lepas yang tak konsisten buat kerja, tolak tepi. Situ. Tolak tepi. Kita tak nak lah kerana dia ni ayah dia ni kita kena lantik. Kita tak nak suami dia ni kita kena lantik. Tak nak. Sebab itu tak berkaitan dengan politik. Politik ni adalah survive. Survive untuk penduduk tempatan untuk hidup. Bukan untuk kepentingan diri sendiri dan nama. Ini harus ingat. Kan? Lagi satu. Ini agak panih lah sikit ni. Bagi ketua-ketua pemuda bahagian. Ni saya nak bagi tahu. Baik Jampul ke, baik Tampin ke, baik Nila apa, Seremban ke, baik Rambau ke, baik Teluk Kamang ke, baik PD ke, baik Jelabu ke. Saya nak bagi tahu. Tolong kerap datang ke cawangan. Ya, macam Dun Jampul ni cawangan banyak. Kerana ditumpukan di mana yang paling kritikal, tumpukan betul-betul. Datang. Bertemu dengan ketua pemuda cawangan. Buat majlis, pergi jumpa. Bukannya diorang ni pun pemuda-pemuda yang ada. Dia pun bukan nak minta duit pun. Cuma nak mendengar taklimat apa motivasi yang ada oleh ketua pemuda. Saya minta maaf lah. Dulu itu saya mesyuarat. Pemuda 3-4 orang. Dan kita harus ingat, parti PH, parti PKA, DAP, Amanah, dia mensasarkan golongan muda. Dia sasarkan golongan muda sebab yang tua-tua ni, kok kita kempen sampai koring tokak pun tetap dia pangkah apa yang dia nak. Tapi tidak golongan muda. Golongan muda dia akan mencari siapa pemimpin yang boleh memberi keselesaan hidup. Dia bukan minta duit tak, keselesaan hidup. Ini yang harus kita fikir sama-sama. Jadi saya minta pada ketua pemuda, banyaklah masuk, banyaklah ruang untuk mereka turun ke cawangan. Kan? Sebab anda telah diamanahkan untuk menjaga parlimen anda, bahagian pemuda untuk mendekati pengundi-pengundi muda. Ini amat penting. Kan? Kalau tidak besok, meleleh air mata bang. Negeri yang ramai Melayu bukan diteroki, bukan dijaga oleh orang Melayu. Ini bukan rasis, tidak. Kan? Ini masalah
politik parti untuk survive bangsa itu sendiri. Ini harus ingat. Okey. Pada pemimpin UMNO, dengarlah pendapat saya ni.